Okey guys, Assalamualaikum. Hari ni kita ada masa sedikit. Ni saya nak tunjuk botol ni. Saya nak buat sarang tepat pokok tomato membesar. Ni kiranya ni rumah dia lah ni dah. Lepas tu ni tempat dia akan duduk dah. Ni botol. Apa pun kita kena belah dulu botol ni. Kena belah dulu bagi dia ada ruang untuk kita masuk ke tanah. Beres dah. Saya awak nak tengok macam mana pokok tomato tu duduk. Okay? Tengok video ni sampai habis. Beres geng. Taca. Okey, mula-mula kita kena belah dulu dia ke dah. Kita kena belah dulu bagi dia ada tempat nak bubuh nak bubuh tanah. Jom kita belah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dah selesai belah ni guys. Kita hanya ambil pokok tomato dan kita akan buat tanah menggunakan kokopik. Tanah dia ni menggunakan kokopik dan kita akan tengok cara saya pasal ni lagu mana dah. Pokok tomato ni dia unik sikit. Dia tak asal cara-cara biasa. Dia nak cara gini. Dah, apa-apa? Jom kita tengok dulu. Tapi sebelum kita masuk pokok tomato tu kita kena buat dulu tanah dengan kokopik ni. Bagi jap lagi masuk kita boleh letak lalu. Kalau tidak kita kena banyak pergerakan, takutnya batai pokok tomato ni patah. Pasalnya dia ni lembut. Batai pokok dia ni lembut. Jadi kita hanya buat sekali pergerakan saja dah. Kita gaul dulu. Okey geng. Ni geng batai dia geng. Lama dah duduk siapa tu buah dia tu. Buah dah. Tak ada cara dia. Hari ni kita akan cara dia. Apa kita kena buka dulu. Mesti tertanya-tanya dak. Macam mana nak letak gen ni? Korang mesti akan tertanya-tanya Okey. Step seterusnya pula kita kena tebuk ni. Kita kena tebuk dah. 4 lubang kita kena tebuk dan kita ikat dengan tali. Dah. Let's go. Okay geng, untuk tebuk ni saya awak guna paku boleh, guna skru pun boleh. Panahkan dia, lepas tu kat tebuk. Ataupun tebuk dengan dering, dengan mata tebuk, dengan mata penebuk pun boleh, tak ada masalah. Jom, kita buat seterusnya pula. Okey, cara dia geng. Jadi kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, bagilah segar pokok ni ya Allah. Seperti mana kau segar-segar ke pokok lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita kena buat slow-slow dah pasal batai dia ni patut. Batai dia ni lembut. Alhamdulillah. Jadi kejadiannya beginilah. Dia kena duduk begini. Kejadian dia. Alhamdulillah. Jadi kita masuk ke tanah yang kita buat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, bagilah dia segar seperti yang lain-lain ya Allah. Kalau baru-baru alih gini kak. Allah. Isa bukan gapo takut yo ngaju. Allah, Isa kita risau ngaju tu ya. Dia tak risau lah, kita risau ngaju tu. Allah, kena ngaju kak. Taknya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ginilah dia duduk. Dah kita akan gantung ya. Kita ikat tali, lepas tu kita akan gantung ya. Jom. Jom, kita gantung. Nak gantung ya gini lah. Kita tak say terlampau rendah, dia tak say terlampau rendah kita tak say. Dah tinggi sangat gini pun kita tak say. Kita nak biasa-biasa je. Okey geng, settle, selesai. Hal lebihan ni kita akan potong lah. Ni geng, pokok ni dia akan naik. Ni, batai ni dia akan naik. Dia akan naik kok ni, kok tu kok. Dia akan naik lah. Saya pun pelik. Pokok tomato ni dia nak terbalik. Saya pun pelik. Sebab apa dia nak terbalik? Macam yang ni. Yang ni okey. Dia nak tepat untuk dia bersandar. Untuk dia naik. Ginilah. Sikit sebanyak yang saya boleh kongsi. Alhamdulillah. Comel. Alhamdulillah. Okey geng. Jadi itulah geng. Untuk kita hari ni. Kita buat pokok ni. Tepat tomato rumah dia ni. Berserta sangkar dia. Kita tengok pula macam mana next episod dia lagu mana. Hidup ataupun tak hidup, kita berserah kepada Allah sahaja. Beres saya tahu. Kita nak jiru pokok bentar dah. Lepas tu ada orang nak kakung. Ada dah orang nak kakung. Jadi kita kutik kakung. Lepas tu kita pergi jual dia. Beres saya tahu. Assalamualaikum.